Alamak, tak patutnya pegang, dik. Oi, aku tak nak juga. Ya, Kimi vlog number 1, guys. Bang, tengah tadi lalu bang, tengah tadi lalu bang. Ketok main. Oi, pahal tu. Sudah. Kena ambil gambar. Kering babi. Apa khabar semua dan selamat kembali ke channel YouTube Kimi Vlog number 1. Okey. Untuk hari ni aku nak bawa kau jalan-jalan dekat event Retro Havoc. Event ni tahun ke 2026. Okey, let's go guys. Aku bawa kau pusing-pusing kat event ni. Let's go. Tu je. Alamak, dia nak ambil gambar lah. Sudah apa? Ni dia. Ini event penganjur ini kereta event penganjur, kereta Ali Copa. Aku tak ingat ni Ford apa ni. Semua orang minat kereta ni. Let's go. Ni dia. Sini kita ada Honda Civic EF. Kereta legend ni. Memang kita kanjur ni. Okay, sini pula kita ada Satria. Tak tahu original GTI atau tidak. Aku tak tahu. Aku rasa ni GLI ni. GLI. Tuk dalam sikit. Memang kau ni memang sedap gentung, Mat. Habis seat semua dah buka ni. Belakang ni. Ni track build punya kereta ni. Kereta track ni. Tu dia. Ni daripada tak pasti daripada hardcore ke downshift ni. Rasa dak orang ni kan. Ni stiker downshift banyak ni. Kan, collab. Ni dia. Satria GLI. Aku rasa GLI ni tak mungkin lah kalau GTI diorang convert macam ni. Sayang tu. Fender dia lain macam. Wow, nice. Kalau korang minat nak buat Satria ke kan, ambil lah, boleh lah. Follow IG ni lah. Okay, jom next. Kita next pula. Sana. Ini apa benda ni? Kereta apa ni? MG kereta baru lah ni. Kan? Lah daripada MG lah. Lain macam lah kereta ni. Kereta baru diklasikkan. MG ya. Betul lah MG tu. MG. Lain tu. Lain macam tu. Nice tu. Memang smart. Kalau dekat sini ada Nissan. Tapi guys, tak tahu Nissan apa. Yang aku tahu dia 4 pintu. Tapi dia horse 2 pintu ke 4 pintu lah. Okay. Thank you bagi detail. Saya ni bodoh sikit. Thank you bro. Okay. Ni ada budak tu tunjuk Nissan apa. Ni. Nissan Pulsar GTI full restored. Okay. Dia kata sini Super Rare Stage 2 300 horsepower. Gila babi lah. Stage 2 mat benda ni. 2 pintu hot hatch. Tapi rim dia memang classic buy. Macam rim kereta rally tu. Atap. Nissan Pulsar NTO. Okay, anda kenal. Ini GTR R32. Betul tak? Kita check dulu. Kang salah ni buat malu aku. Kang korang ni dah lah dari masing-masing jahat. Main type je. Betul tak? Ni dia Nissan dia. Tapi sini dia tak tulis. Betul? Nissan R32. Betul. Yes. Cantik Cantik tu. Depan dia kan. Cantiknya. Ya Allah. Semat tu. Nissan ni bagi aku, kalau bab design GTR bagi aku dia ahead lah daripada company lain. Mak kau jap. Dia ahead lah. Bagi aku design dia nampak moden lah untuk zaman dia. Biasa 80-an banyak lagi kereta petak-petak kan. Ni kita ni dah design macam 90-an dah. Nice. Okay, alamak, tak patutnya pegang, dik. Okay. So ni kita ada muscle car.
Tak tahulah Pontiac Cadillac ke Camaro ke tak tahu. Kita tengok lagi. Belakang pun dah pudar dah ada punya emblem dia. Gila besar tu, lebar tu. Apa jari ni, lebar gila. Kita ada bagi Austin. Kereta Austin. Aku tak pasti ini dia dah convert ke dah modified ke ataupun memang dia original asal macam ni. Macam Danish kata kita ni macam kereta golf cup model. Betul cakap dia. Aku setuju. So dia punya IG dia ni lah. TJM Classic. Tu dia. Tu tayar spare pun ada kat belakang tu. Memang lawa. Nice. Okay so sekarang ni kita dah tengok dah kat atas ni. Nampak banyak kereta kan? So sekarang ni jom kita lari pula kau so sekarang ni kita pergi kat bawah. Kita pergi jalan-jalan kat bawah pula. Bawah lagi banyak kereta guys. Let's go. Bawah ni memang confirm banyak gila kereta guys. Macam-macam kereta. Aku nampak kereta favourite aku. Ada NSX weh. Ini NSX aku tak ingatlah tapi dia versi kedua. Dia bukan yang ada pop up headlight tu. Ni yang awal-awal tahun 2000 punya dah. Semak gila. Kau tak. Adjust sikit. Cantiknya. Ya Allah. Semak gila weh. Ni dia hantar dekat fast work ni. Tak pastilah fast work ni dia buat body kit ke apa. Tapi dia punya hood dia carbon mat. Manual ke? Manual. Manual tu pasti guys. Lawa weh. NSX. Somat gila weh. Somat gila weh. Ya Allah dengan diffuser bawah tu kan. Somat weh. Cantik gila babi. Betul dalam mak? Boleh? Serius lah? Ada owner dia guys. Kau owner? Terima kasih belanja weh. Kereta idaman. Aku dunia tak mampu, surga boleh lah. Ni kereta idaman dia. Kereta idaman aku bhai. Okey geng. Aku pertama kali ni masuk NSX ni tak pernah. Bismillah, amin. Boleh bismillah. Aku tak nak kat syurga. Gila pak Ami. Kau tak punya detail dia memang kemas. Simple handbrake, gear semua kat sini. Dia bukan macam handbrake kat sini. Bukan kat sana tak bersepah. Smart. Dengan analog dia masih orang cakap dia boleh, bagi aku dia combinekan daripada zaman 90-an ke 2000. Pendapat aku lah, dia combine. Okey ni Ji. Dolphin. Siapa tak kenal memang kau jangan main Honda lah. Cerita dia. Ini gila batu lah. Dia dah nampak dah kereta dia. Ini. Ini kereta apa ni? Sekejap. Aku rasa ni Mitsubishi ni. Aku rasa ke Toyota, antara dua. Sama ada Toyota ataupun Mitsubishi. Tak pasti lah. Ke Mazda, antara tiga. Tak pasti guys. Sekejap aku cari. Dia punya exhaust dia besar weh. Exhaust dia bapak besar. Dia punya lampu pun design 90-an tu. Style lah. Siap ada body kit lagi. Tapi kereta apa lah? Aku rasa ni Mazda ni. R8 rasa kot. Ke R7. Mazda. Engine rotary ni. Muncul letak stiker rotary tu aku baru perasan. Ni Mazda ni jap. Tengok engine chassis. Tak pasti tu. Aku tak faham. Engine chassis aku tak faham. Aku rasa Mazda ni. Tapi tak tahu Mazda berapa. Apa yang tahu-tahulah kan. Korang screenshot, korang tengok. Aku tak pasti ni kereta Mazda apa. Rasa macam RS7. Aku rasa macam RS7. Tapi apa-apa pun memang smart. Ni confirm RS7. Ni pelawar ni. Color dia nice tu. Mengancam lah color dia. Ini kalau buat daily ni nangis ni. Sumpah nangis. Nice weh. Gila lah carbon dia.
Berapa dah habis ni? Oh, wow. Tok Danish. Okey ada ni Oh. Ke rasa nak main Mazda pula? Aku rasa kau dapat Mazda. Tak tahulah. Okey, ni pun Mazda juga. Tapi tak pastilah model apa. Dalam dia kan. Oh, memang nice. Dah macam muscle car dah aku tengok. Ini RS3 aku rasa. Aku rasa ni RS3 guys. Okey, so sekarang kita dekat booth BHP. Owner ni kita kenal. Alip. Tak tahu Alip ada ke tak ni. Ni kita Alip. Dia main Volkswagen. Dia tengok enjin. Oh, enjin dia dah buat open port tu. Open port. Ni Golf MK5 GTI. Oh, ada jerung. Saya ada jerung lagi. Memang nice. Ini kalau naik genting ni berdesuk ni. Ni kereta member aku pula. John Putra. Aku geram tengok kereta ni. Ni hantar Ya, ni naik pun naik dengan mudah aku cakap Dengan enjin 4G93 dia 1.8. Body chassis dengan exhaust besar. Exhaust bapak besar. Oh, smart gila lah. Color dia aku geram tu. Dia dah buat balik lah. Dulu spoiler dia berkarat tu. Dah buat balik lah spoiler dia. Nice tu. Cantik gila lah. Dah buat balik lah kereta lawa tu. Lawa. Smart gila. Oh, ni Volvo. Player Volvo. Ni pula Datsun. Oh, nice. Mercedes dengan Brabus tu satu company kan? Oh. Tapi dia specialist untuk Mercedes lah. Semua lah. Jerman lah. Mau pada Jerman punya kereta lah. Oh. Tapi tu lah aku nampak Brabus yang banyak buat Mercedes. Banyak lah tengok. So ni Dennis nak tengok Myvi ni set up apa. Dia nak ambil ilham. Ni kereta track ni. Ni Myvi GT3. Ni aku rasa dia pakai dah exhaust Max Racing ni, tengok. Oh, memang smart. Aku rasa ni track car ni. Tu dah agak dah, tengok nampak tu. Terus aircon pun tak ada tu, saya silap. Dah buang. Oh, untuk satu untuk driver je kan? Seat belakang togel. Seat belakang habis togel. Apa, trimming belakang pun dia buang lah siap. Tak tahu. Dia buang gila lah. Kereta track ni. Ni main sepang ni aku rasa. Masuk Myvi Cup ke apa kan. Tapi dalam vlog aku, Honda mesti kena ada. FL5. FF Tune FL5. Kau usah Myvi aku tengok Honda. Gila babs lah. Apa? Ini kalau buat pembang ni gegar bangunan. Ini adalah Max Racing ni. Betul, Max Racing exhaust. Sebatang, aku tak tahu lah. Mungkin straight pipe ni kot. 42, tak tahu. Kereta ni kena angkat baru tahu dia 421 ke apa. Kan? Ataupun 411 ke. Aku cakap dah, game pakai 15 je bro. Ya, tu cakap. Jadi besar-besar sagat. Sagat. Macam ni okey lah. Ini pun aku rasa kalau untuk FL5 16 just nice. 18 22 mengarut. Dapat aku lah. Nice weh, cantiknya kau. Sematnya. Cantik. Oh, ni kereta Caldina. Nice. BMW E30. Wah, nice. Stylo. Enjin apa? A96 brother. Bukan main-main punya. Dalam cantik tu, dia buat balik tu. Aku punya CR-V bila lah nak macam ni kan. Ni yang comfortable punya. Lawa design dia.
Aku lebih suka design macam ni tau, fabric. Oh, ini pun inline seat ni. Oh, nice. Aku suka kereta lama-lama buka macam ni. Motor EV. Bina aku cukup suka motor ni lah. Dia kata, abang bila abang nak beli lah, sabarlah cakap. Aku pun minat juga. Yo lain macam tu. Luxina oh. Aduh. Ini berapa pula harga dia beli ni kan? Aku rasa tempah ni. Tempah ni dia potong. Mana dia jual? Gila wai. Kau Luxina oh. L15. Aku Honda aku okey, aku kenal. Di nama lain aku di bodoh sikit. Honda aku kenal. Jangan risau. Ini Honda City GM7. GM7. Tengok lampu belakang tahu dah. Tapi korang jangan confuse dengan Honda City GM7 dengan GM6. Kalau nak kenal senang je. GM7 mata dia lepeh. Mata belakang lepeh. Kalau GM6 dia besar sikit. Lepas tu GM6 lebar sikit. Dia kecut sikit GM7. Oh, kita ada Lambo. Lambo tak tahulah. Aku tahu Lambo Huracan dia. Lambo ni aku tahu Lambo apa. Ui. Awal tu. Ini kereta sugar boleh dah kan. Ini mana dapat kereta ni kalau mati duk balik tak dapat beli ni. Lawa gila Lambo ni. Aku sebenarnya dah ramang mata ni kau tahu tak? Sama. Tak tahu nak tengok apa. Tak tahu nak tengok apa dah. Aku nak cerita Mercedes BM aku minat juga. FF5 banyak guys. Aku rasa korang yang tengok video ni pun ramang mata juga. Impreza. Mana? Oh, Subaru Impreza. Ya. Oh, Integra. Wow. Engine B20B. Oh. Aku cakap B series memang lasak. Kau lasak. Boleh buat, boleh main guys. Tapi harga memang keras lah untuk Honda B series ni. Tapi enjin paling lasak je. Smart tu. Bersih tu. Cantik lah. Spoiler Mugen. Memang lawa. Oh ni tadi kan? Oh ni lain. Oh lah ni biji lagi colour sama. Aku pun confuse lah. Kereta ni kalau merah nanti. Ya. Kuning lawa. Kuning kau lawa juga. Gila ada punya ni. Ini confirm sangat ni. Tapi kan, aku rasa elok ada diffuser besi macam ni. Bila sagat, dia sagat diffuser saja. Dia tak sagat exhaust. Dia tak dikena. Tapi diffuser kena lah. Memang confirm lah. Lawa weh. Ini custom ni kot. Custom tu. Lain macam. Lain macam lawa tu. Cantik. Ni Nissan 350Z. 350Z. RB25. Nice. Turbo dia mana? Turbo ni. Turbo dia bapak besar. Ini yang dalam anime Wangan tu. Ni betul-betul main kereta ni. Kalau Myvi, Dennis memang dah ambil ilham. Dia memang ambil ilham. Korang yang main Myvi pun korang boleh ambil ilham juga. Nak buat macam mana, nak make up macam mana ni, ambil ilham. Sini kita boleh ambil ilham. Exhaust nak buat step up tengah pun boleh, tak ada masalah. Stiker nak tampal macam mana pun boleh. Banyak kereta. Taxi pun ada. La ilaha illallah. Taxi pun masuk juga. Banyak. Aku dah gambar mata lah ni. Ni kereta BWB. Back with Bitches. Ni semua geng-geng BWB ni. Tu dia ni kemah BWB. Wow, nice. Oh, 1.3 je enjin dia.
Wah, aku suka ada bak lifted ni. Style tu. Ha. Dia bak style camper tu, style tu. Oh, sini dia jual banyak collectible lah. Mazinger Z ada, Godzilla ada, Hulk ada. Kit pada model kit. Tamiya pun ada. Top Secret, Top Secret. Orang Thailand ni dia hantar semua kereta dia tune by Top Secret. Itu member dia cakap nampak ada dua Taiwan ni bang. Ah. Oh, ya Thai Towing ah. Ah, ni owner dia Thailand. Ah. Orang Thailand ni semua Top Secret buy. Skyline dia ada design by Top Secret, tune by Top Secret. Gila certified dia. Nice tu. So kat sini dia ada R35 biji dengan Fair Lady 350Z. Dengan dia ada juga R32. Diorangnya kereta ni semua tune by Top Secret guys. Semua tune by Smokey Nagata. Smart dia. Wow. Oh gila lah. Smart tu. Engine semua color candy gold tu. Memang lawa lah. Smart tu. Lawa-lawa style. Oh ni dia punya Supra. Oh very nice. Lawa gila tu. Oh dengan white body dia kan. Memang smart lah. Oh smart gila, lawa gila. Thank you bro. Thank you. Okay. Jom. Oh Super Sunday punya collection. Let's go. Ni Super Sunday punya. Wow. Toyota GR. Ni kereta tengah hot ni. Antara kereta GM yang tengah hot sama sekarang. Kalau korang ada kemampuan ambil, better ambil. Memang lawa. Budak besar seri. Ni memang lawa tu. Gila lah. Ni dia main SAS ni. Oh ada sebiji lagi Toyota GR. Gila lah kereta baru tu saya buat tu. Porsche Rally mat. Ini bukan rally, ni world tour ni dia buat. Dia jual bubblegum punya tu, event tu. Oh, gila lah. Ni kereta memang chassis rally lah. Evo 9. Dia macam lampu tu. Rally art. Betul lampu dia sama besar dengan Porsche. Porsche pernah buat rally juga. Gila. Dia macam kreativiti dia. Color kuning lawa. Bukan merah je lawa, kuning lawa. Supra. Ini kita panggil apa nama? Aku lupa lah. Dia ada nama dia. Bukan otaku. Otaku tu anime. Guys, ada nama dia guys. Aku tak ingat. Baca jap. Aku kena baca. Itasha konsep ni. Ni Itasha konsep. Dan Itasha is a car cover in anime art. Lepas tu bla bla bla, kau baca sendiri lah. Tapi Itasha ni dia kereta yang dia tanpa stiker anime. Ni semua konsep-konsep Itasha. Tak kisahlah watak anime apa kan. So ni tengok. Welcome guys, tengok. Ni contoh-contoh kereta Itasha. Dia ada Mercedes ada. Dia ada Evo. Bukan, ni Lancer. Dia ada Lancer juga. Watak dia macam-macam lah. Alamak, ada model bahaya lah. Aku tak boleh masuk konten model bahaya ni, kan bini aku marah. Ni Mazda MX-5. Kod lah. Betul MX-5. Mazda Miata. Dia buka rimu, dia belanja rimu. Bila lah. Pop-up bagi aku Mazda Miata pop-up light lagi lawa. Ni lah. Ni contoh satu. Ni contoh dua. Ni pop-up light juga pun lawa. Aku lebih prefer Mazda MX-5 yang pop-up light. Plus comfortable, memang nice. Memang cantik. Oh, wagon.
Wagon guys. Oh dah jarang nampak dah. Wagon ni Subaru Subaru. Sekarang manufacturer pun dah tak buat dah sangat kereta-kereta wagon ni. S2K. Oh lawa. Nice. Kuning memang naik lah colour dia guys. Kan, dengan dia punya fender dia lain macam. Wow. Oh belakang dia kan. Smart. Ni dah buat dah ni bukan original ni. Aftermarket dah. Dia punya deep dish. Seat pun dah tukar Ricardo. Seat Ricardo. Oh, twin exhaust tu. Twin muffler oi. Aku rasa dia punya buka 422 ni. Gila lah, gila bugs lah. Melawau. Baca tu, Smoking Kiss. Bukan Marlboro tapi colour dia buat macam Marlboro. Lawa. Oi, smart gila. Cantik ah. Dia wing tu cantik juga, tapi dia punya ni kita panggil wrap ke apa ke dia cat Tak sure, dia kena tengok dekat-dekat. tapi dia punya colour livery dia memang lawa lah. Oh lawa tu. Marlboro style tu. Ini tak tahu lah kena copyright ke tak. Gila lah. Ni nama model dia, Mercedes-Benz E200 E36. Memang lawa, clean, cantik gila. Ini Mazda ni kot. Mazda rasa ni. Aku rasa Mazda ni. Dua Mazda ni. Bukan Nissan 200 SX. Boleh masuk ke? Boleh masuk ke? Bodoh lah. Aku main masuk. Sekejap je. Aku main masuk je. Kau ni bodohnya. Oh, retro mat. Oh, naik Feledy. Ni naik Nissan Feledy. Oh, gila lah. Lampu dia. Siapa tengok initial D tahulah kereta ni. Minta maaf guys, bising. Lama lawa. Dalam pun dah buat dah ni. Oh, mojo seat belakang masih ada. Mojo seat belakang masih ada tu. Dulu kata ni murah geng. Sekarang sejak keluar anime Initial D tu memang dah mahal lah. Kereta dia dah mahal lah guys. Tak ada berapa lah. Minta maaf geng, aku tak boleh cakap geng. Bising. Oh, ni pun dah tukar juga. Lawa. Lawa gitu. Ya, kita ada Mini Cooper guys. Mini Cooper in the house guys. Okay, thank you. Okay, itu dia. Kita Mr. Bean. Oh, lama. Mengalit hawa guys. Gila bab dah. Kau tengok ni, ya Allah. Dia punya chrome dia. Ya Allah. Oh, turbo dia. Silau lah. Ini Integra? Integra. Rasa Integra ni. Ini i7 daripada Fast and Furious. Ini bro. Itu dia. Oh, lawa gila. Ini Han punya kereta ni. Bukan lah, ni bukan Feledy. Bukan Integra, ni Nissan lah. Kita tahu Nissan apa? Nissan. Ni R7. Oh, memang smart lah. Sebiji macam Fast and Furious. Oh, EG weh. EG ni kereta gua ni.
Oh, lawa. Smart tu. Gila lah, dia buka habis kapet semua. Awal gila. Underglow lagi kan. Wish. Ya betul bro, battery sampai 2 mat. Oi, gila lah dia ni. Oh, ni semua memang track car ni. Semua dah tukar LED. Oh. Engine K series. K berapa tak tahu. Sama ada K ni ada 2 je. Sama ada K20 ataupun K24. Ni orang Thai ni tengah cek body ni. Tengok ada body kemik ke apa kan. Oh dulu. Tebuk bawah weh. Ayo. Oi. Aku tak perasan, aku tegur aku perasan. Tebuk Gila lah. Weh, tak sanggup aku tengok. Tak sanggup aku. Tapi downfall tu cantik ah. Angin masuk kan. Angin masuk kan. Dia lekat dengan sekalingan CC dia. Ni ada lagi apa tu RX-7 Fast and Furious. Oh, lawa. Smart. Oh, dia buat pintu macam ni pula. GT86 dia. Oh, gila. Scissors door Y. Dia buat scissors door Y. Oh, gila lah. Modified. Dia macam tu. Oh, very nice. Sagan aku nampak benda menarik lah guys. Tengok ni. Engine double cam. Oh. Tapi tak tahulah dia 91, 92 ataupun 93. Antara 3. Saga kot. Saga kereta kebal kot. LMST. Oh gila lah. Aku nak buat lah Honda CR-V aku macam ni. Ni Thailand famous kot. Dia lampu dia ke dalam. Tapi ni custom ni. Aku tahu kat mana boleh buat. Yaris GR tambah body kit. Oh okay, smart lampu belakang dia smart wow, nice. Ni kereta underrated Toyota Answer tapi banyak di jalanan. Sesuai untuk digunakan sebagai family car. Aku pada CR-V pun ya Allah, best gila pakai. Walaupun tak laju tapi selesa mat. Wah, bitter. Gila. Ya. Kau tahu kan, engine ni mana ada radiator? Kau cari radiator kat mana? Tak ada, memang tak ada. Sumpah tak ada. Tapi ni teknologi kau tahu zaman bila? Perang Dunia Kedua punya. Zaman Hitler dah ada dah. Teknologi ni. Carburetor dia, top belting dia semua. Bagi aku Jerman kalau dari segi engineering memang dia ahead dah zaman. Twin pipe lagi, twin exhaust. Lawa. Klasik, itu indah. Geng-geng stand. So, Toyota Vios dia buat stand. Wah, gila. Dah keluar habis tu. Ni semua stand ni. Habis tayar je kerja kan. Oi, macam tengok on record ni. Gila lah. Dia punya tayar tu ke sini tu. Bukan tegak dah ke sini tu. Oi, gila. Kalau macam ni boleh buat daily. Macam ni boleh buat daily. Boleh lagi cakap. Tapi nak bela dia bukan murah guys. EG6 Beli belakang dari belakang. Ini body ini teori. Nampak tu EG4 engine B16B racing spec daripada kilang. Macam tu. Nice. Belakang togel memang clean.
Itu sama lah. Itu sama lah KTune lah. Dia pakai KTune. Oh, gila lah. Gila lah exhaust dia. Apa besar tu. Besar gila. Besar gila. Oh, ni pula dia main apa tu? X50 body kit. Gila lah. Color lah wow. Style lah. Ada dua, ada yang mini kan, yang RC punya dengan yang ni. Betul punya. Style tu. Ni Satria GTI guys. Aku rasa ni original punya. Code lah. Kalau tak original pun convert ni, tapi game lawa. Game ni memang smart. Ni senyap sikit suasana ni aku boleh cakap. Tapi clean lah, memang clean lah bentuk dia. Pattern dia memang, kereta ni memang clean lah. Cantik. Antara kereta Malaysia yang orang cakap yang performance dia legend is Satria lah. Satria Putra. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab Satria ni, ini 3 negara combine buat. Malaysia, Jepun dengan England. Lotus tu daripada England kot. Sebab handling Satria ni memang handling by Lotus. So engine Satria ni pula dia pakai 4G 93. Engine Mitsubishi. Design Proton lah, yang design CCKN. Sebenarnya di Satria ni dia ambil daripada kereta Mitsubishi Cyborg. Memang nice. Kembali off-road. Memang style lah. CRV aku pun boleh buat macam ni juga. Tayar MT, tapi tayar MT ni mahal lah. Bukan tak nak main. Dia bising satu. Satu lagi dia tak apa selesai untuk buat daily. Aku ni kereta aku buat daily. Kalau MT ni, kalau siapa yang nak main MT, aku syorkan korang buat off-road lah. Siapa yang biasa masuk off-road, biasa masuk kampung-kampung, felda-felda, ladang-ladang, better pakai MT. Macam aku banyak buat daily tu aku pakai AT. Okay guys, untuk kereta ni follow dia punya TikTok boleh pause dengan screenshot dan follow. Support guys. Penat dia datang sini, payung kereta dia kan, bayar mahal sampai 200 untuk masuk jadi participant. Lepas tu korang tak follow. Sedih dia. Ui, berlampu siap dia punya engine bay dia. Gila lah kancil ni. Exhaust tolak tepi, tarik tepi tu. Ini kalau top ni, mesti kat sini. Kan. Aku siap. Gila lah. Aku rasa ni 5 series ni. Korang rasa apa guys? Komen guys kat bawah. Dengan low word dia. Gila lah. Kereta ni aku rasa jangan keluar ni. Tapi memang lawa. Kalau untuk BMW, aku minat yang pattern macam ni. Sebab tu aku minat E36. Sebab dia lebih kurang macam ni juga. Wow. Smart lah lawa. Okay, so ni Rockin Exober. So dia ada punya TikTok, Facebook dia. Okay. Ni jenama tempatan ni model kereta kebanyakan dia adalah mana-mana yang kereta yang masih banyak terjalan dia ada. Kalau kereta rare sangat tak tahulah. Korang boleh follow ni dia punya TikTok ni. Kau boleh screenshot kan. Boleh scan ke follow lah. Yang penting follow ni tag dia ni Rockin ya, alhamdulillah dapat stiker percuma. Macam modifikasi dia. Memang payung habis ni. Ini engine twin cam ni Toyota. Memang smart. Dengan underglow dia. Very nice. Weh, dia bagi orang sign kereta dia lah. Siap. Penuh baik kereta dia dengan sign. Gila kan. Macam-macam pattern tu. Draw me 1 art 10 HP. Tak. Macam tu. 1 art 10 HP. So kita boleh lukis lah. Boleh lukis smart. Penuh gila lah. Menarik guys. Dia punya konsep macam ni. Letak kereta dia suruh dia orang tulis. So orang pun ada aktiviti lah nak buat. Aku nak tulis guys.
Yeah, Kimi vlog number 1 guys. Seru sikit. Itu dia. Follow guys, subscribe juga. Apa siap ni, Arsenal ni. Aku geram betul lah. Korang tahu tak, Arsenal tahun 2026 menang EPL tau. EPL. Ini semua family Subaru guys. Semua duduk sini Subaru. Warna semua sama je. Kalau korang beli kereta ni kan, Subaru kan, dah nampak baru dah. Sebab tu Subaru kan. Siapa peminat Subaru kenal lah model ni sebiji. Aku tak kenal. Aku tahu Impreza je. Tu je aku tahu. Sampai ke hujung lah Subaru. Smart tak. Subaru dia punya facility dia, enjin dia kebanyakan boxer lah. Piston semua kat sini. Sini smart boxer kan. Tapi nak tukar spark plug selesa. Wah, makan masa ni. Dodge Challenger. Lawa tu, bapak besar. Besar gila tu. Ui. Memang lawa. Honda Pilot baik. Ni Honda Pilot. Aku rasa ni yang Gen 3 punya. Sebelum BB4 kan. Ni lah dia. Ini abang kepada BB4. Memang lawa, smart gila. Yes, betul. Ni yang third gen punya. Lawa. Supercar dah sampai guys. Atas ni semua supercar. Ferrari ada. Tengah tadi lalu bang, tengah tadi lalu bang. Lalu lah. Tepi saja. Tepi tengah tak lalu lah guys. Tepi je. Jom kita boleh tepi. Gila lawa. Banyak guys supercar daripada ujung ke ujung. Daripada ujung sana ke ujung sana. Tapi kita tak boleh nak lalu tengah ni. Kalau tak aku boleh daripada ujung tengah. Lalu tapi salah lah, kereta mahal kan. Jom kita pergi belakang. Kita boleh ni McLaren ni. Style. Gila babi spoiler dia. Gila. Aku dapat tunjuk macam ni lah. Orang ramai kan. Saya lah kereta Evoque. Kalau tak ramai tak sah. Ini semua Ferrari ni. Paling cikai Skyline nak duduk sini. Paling cikai lah. Daripada hujung ke hujung tu. Memang lawa. Porsche pun ada. Porsche guys. Porsche. Nice. Ini dah belakang banyak gila supercar. Nice tu. Gila. Nissan Skyline R35. Banyak ni pula Porsche Street. Ni semua direct Porsche ni. Nice. Gila lah. Smart macam ni bos. Best auto show. Ni betul auto show mat. Kan betul tak guys? Ni best auto show. Wow. GTR 1, 2, 3 biji. GTR 35. Kalau korang nak main supercar, kalau mampu ambil lah GTR. Setakat ni aku search kan, tahun 2026 GTR ni yang paling murah. Harga dalam 2000 lebih. 2000 lebih tak? 200,000 lebih. 200,000 lebih. Boleh dengar lagi lah. Kalau lele semua dah juta-juta tak payahlah. Salam. Okay guys, so kita tengok roll up. Kita biasa pula. Tadi supercar kan? Ni kita biasa pula. Jom. Allah sangat. Ji. Yang aku ni. Bayong bang, bayong. Kalau polis tembak dia. Kena dah.
kita ni. Dah rosak tu, ada duit pun tak ada barang. Turbo. Ini pahal ni, tiba-tiba ni. Ketok ni, oi, pahal tu. Pahal tu. Dah ketak. Belanja. Nissan apa? Ui, tak tahu tu. Tapi cantik Tapi Oh, ragam ada. Oh. Meta. Avocado. Kalau bagi kita ni habis berasap kereta. Sudah berasap kereta. Berasap kereta weh. Sudah. Sudah. Berasap kereta. Weh, bahaya. Mati enjin. Malaysia ke ni? Apa dia ni? Indonesia yang tu. Dia influencer ke? Ha. Oh. Bahaya tu.
Sudah. Rosak dah. Rosak dah. Oh. Kena. Oh, nice. Pikachu. Pikachu pun ada, Mat. Sedap punya itu je. Apa ni? Aircon. Oh, lampu dah lawa oh. Menggelit tu, menggelit hawa oh. Lawa gila. Wah. Oh, api. Dapat murah, ambil. Kereta ni best. Oh, ya macam susah nak jumpa kereta klasik yang engine senyap. Smart, kereta smart. Oh, nice, nice. Oh, lama tu. Bayang Lem! Bayang Lem! Mantap Lem! Member aku tu.
Polis abang polis datang. Sudah abang polis datang. Sudah. Abang polis datang. Habis dah. Kena ambil gambar. Kena ambil gambar kereta. Nasib lah kau. Kering ah. Steady ah. Habis dah abang polis. Kering babi. Hati kering aja. Sudah. Dah belanja lagi. Kering mat. Gila. Nakal lo. Memang nakal budak ni. Ni Malaysia punya mate kan? Tadi kena review. Come on guys. Come on guys. Let's go guys. Come on. Tinggi spoiler dia. Bapak tinggi spoiler dia. Bro, ada kata mahal bro. Bos cantik. Baru. Ni abang Bob ni. Lawa tu Toyota GR. Nice tu.
F2000, nice. Oh, Dalvin. Go, Dalvin, go! Oh, yo. Oh, Honda City dia baik siang. Kau. Oh, ni smoking kills tu. Smoking kills. Perdana bau hangit dah siap. Hui. Bocor head dia. Bocor head dia. Polis ke weh? Oh ni Tisha. Oh. Ni kereta Tasha guys. Dia lebih daripada stiker je. Nice. Woi, Pak. Okay guys. Okay, event pun dah habis, kereta pun dah semua roll out dah. Thank you sebab tengok sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Okay. Kimi Gak tu. Go out. Bye.